Jojo si anjing moden suka sangat makan. Donat viral, aiskrim viral, isi ayam viral dan macam-macam yang viral. Pada suatu hari, dia jumpa tulang emas yang besar dan dibawa balik sambil buat live TikTok. Ku putuskan satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Hello guys, hari ni saya nak makan mukbang ayam goreng. Sedap. Gedebok. Apa ni? Ha, tulang emas tu bukan engkau yang punya. Tulang emas tu Ahmad Jojo yang punya. Ha, Ahmad Jojo. Hello guys, hari ni Jojo jumpa tulang emas yang besar. Jangan jealous ya. Hashtag tulang Botol. Hashtag tulang emas. Hashtag Jojo makan besar. Jojo. Jojo, awak makan besar sangat ni. Tak baik tamak. Kita boleh kongsi sama-sama. Kongsi? Ini tulang emas ni kongsi? Memang tak lah. Tak lah. Kau jangan kenapa aku tak mau ke besok. Kau biasa cukup-cukup. Jojo, tak baik. Jojo, hati-hati. Jangan tamak, nanti rugi. Relax lah, aku kan bijak. Lagipun, tulang ni aku nak buat challenge. Kau diam. Cerita. Okay guys, hari ni sekarang saya nak melintas longkang. Satu, dua, tiga. Jojo makan sorang-sorang, sorang-sorang, sorang-sorang. Jojo makan sorang-sorang, habisnya kau nanti. Hai guys, sekarang ni Jojo nak melintas longkang. Siapa ni? Kenapa tulang dia lagi besar? Aku pun nak juga. Siapa? Oh, tahu. Tulang aku jatuh. Dah cakap jangan tamak. Makan apa ni? Makan apa? Jojo, Jangan Jojo. Tengok, tulang pun hilang. Konten pun tak ada. Wah, saya sangat tamak. Saya fikir tentang like je, bukan tentang kawan. Jojo ingat, orang tamak selalu rugi. Kawan lebih
lebih berharga daripada makanan. Panggil belon. Wahai kawan-kawan, janganlah tamak, berkongsilah dengan kawan-kawan. Oh, janganlah leka dengan media sosial. Dengarlah nasihat orang lain. Oh, saya nak gelak guys. Bukan buat lawak lagi salah. Saya Muhammad Ahmad Firdaus bin Muhammad Nizran. Saya sebagai watak sebagai anjing dengan kucing. Nama saya Muhammad Mikael Safan. Saya membawa watak anjing. Nama saya Haji Aiman. Saya jadi watak ayam. Sekian, terima kasih.